Hai semua, saya Ila, host untuk podcast hari ini. Dan bersama saya ada dua panel jemputan yang cukup saya kagumi. Iaitu siapa? Miss Adibah dan juga Prof. Dr. Najwa. Hey. Mungkin Miss Adibah dan juga Prof boleh perkenalkan diri. Hi, thank you Ila. First of all, thank you so much kerana invite saya dalam podcast kali ini. Nama saya adalah Miss Adibah. Saya merupakan pengasas dan juga CEO of The Raw International Sdn Bhd. Ianya adalah merupakan sebuah syarikat yang mengeluarkan produk skincare yang berjenama The Raw. Tetapi at the same time juga, saya juga merupakan seorang ahli farmasi yang berdaftar. Alhamdulillah, kini lebih memberi fokus dalam menabur bakti dalam skop kosmetik itu sendiri. Saya perkenalkan diri saya dulu. Okay, saya Associate Professor Dr. Najwa Muhammad. Saya adalah seorang pensyarah untuk degree farmasi lah di University of Cyberjaya. And pengalaman saya selama 8 tahun mengajar. Kita dah ada Diploma of Cosmetic, tapi sekarang kita akan mengembangkan program kita kepada Bachelor of Cosmetic. Wow. Degree. I think that's one of the thing in Malaysia kan. Dia macam sebelum ni is tak dapat, there's no such thing of degree of cosmetic in Malaysia. Ya, sekarang kita dah ada program Bachelor of Cosmetic di Malaysia itself. Wow. Wah, terasa kecil ya saya kat sini ya. So sekarang ni zaman sekarang kita ada pilihan, iaitu kita ada pilihan sama ada keperluan dan juga kehendak. Okey, sama jugalah dengan skincare. Skincare ni kita ada basic skincare dan juga supplementary skincare. Kalau Miss dan juga Doktor boleh buat pilihan satu saja, yang mana satu menjadi pilihan di antara 3 basic skincare, iaitu cleanser, moisturizer dan juga sunscreen. Okay, ni very tough ni. Dalam basic skincare, betul dia ada 3 step, iaitu yang pertama adalah mencuci, kedua adalah moisturizing, ketiga adalah protect melalui sunscreen. Antara 3, if I need to pick only one, I would take number 1 lah, which is to cleanse, dengan menggunakan cleanser yang betul. Kerana apa? Saya percaya kalau kita tidak memulakan hari kita dalam keadaan kulit yang bersih, itu juga menjadi punca kenapa kulit kita bermula untuk bermasalah. Kenapa ada naik tani bump, naik jerawat, whitehead, blackhead, dan menyebabkan appearance kulit kita nampak seperti dull. So, to cleanse. So bagaimana pula dengan Doktor? Okey, saya nak tambah kepada whatever CEO The Raw yang cakap kan, dia kata cleanser is the best. Okey, kalau boleh saya memang tak nak pilih cleanser, moisturizer and sunscreen. Semua tu important, tapi bila kita kata kena buat pilihan. I will say that cleanser, because apa pun kita memang kena bersih. Sebab kalau tak bersih, apa-apa you bagi tambahan makanan extra ke nutrition ke to your skin, dia tak akan menyerap sebab dilaputi dengan sebum yang banyak, oil yang banyak dekat skin. So yang penting ialah you bersihkan basic structure of the skin, barulah penambahan nutrien tu akan masuk menyerap dalam sel. Kita nak tanya Miss Adibah lah kan. Di The Raw, kita ada nampak Miss Adibah ada tekankan berbagai jenis cleanser. Okay, so dia punya approach agak berbeza daripada di pasaran. Dia banyak menggunakan konsep suitable for all skin types. Okay, pada pendapat Miss Adibah kan, macam mana sebenarnya kita kena faham konsep all skin types ni, suitable for all skin type? Okay, my point of view, kenapa banyak di produk di pasaran lah, kenapa they tend to claim sebagai all skin type. To me is a safer approach or general approach di mana ianya memberi satu konsep di mana is gentle and mild for all skin type, dan supaya sesebuah jenama itu boleh target lebih wide range of users. Dia sesuai untuk semua jenis kulit, tetapi dia tidak bermakna bila kita pakai untuk kulit kita, dia mampu menyelesaikan masalah kulit kita yang sebenar. So I will say that the basic one as a cosmetic also, we have to go with the personalized based on the skin type. So bila dry, apa yang active ingredient yang sesuai, bila oil, apa active ingredient yang sesuai. Kalau combination of dry skin and oil skin, apa yang active ingredient yang sesuai. So sebenarnya suitable for all skin types punya konsep ni dia adalah safety formulation lah. Yes. Tapi dia tak semestinya macam berhasil untuk semua orang jugalah kan. Kita nak tanya juga, ada juga yang percaya yang skin kita ni boleh adapt dengan sesuatu produk. Betul ke konsep ni sebenarnya dapat mempengaruhi customer dalam membuat pemilihan sesuatu produk? I'm not sure why the mythos or rumours is coming up. Bukan kulit kita dan kita letak, kulit kita kena belajar adapt. Tapi kita yang memilih untuk meletakkan sesuatu yang sesuai untuk kulit kita boleh adapt. Itu dua konsep berbeza. Okey, adakah kulit kita boleh adapt? Bagi I, tidak. Kita sebagai pemilih, pemakai untuk kulit, kita kena sebenarnya cakna, educate ourselves. Keperluan kulit kita yang sebenar, memahami kondisi kulit supaya kita membuat satu pilihan yang tepat supaya kulit kita meet the needs.
Bukan kulit kita yang kena adapt. Kita yang pilih untuk kulit kita adapt dengan baik. Sebenarnya skin kita ni dia adapt dengan apa yang kita bagi. Secara adapt yang positif ataupun adapt yang negatif. So kalau contoh kita bagi makanan dalam badan kita junk food, dia akan adapt lah. Dia akan adapt to a cancer cell. It's a negative adaptation. We can say that they still adapt because they receive whatever we give them, we supply to them because they are living cells. Dia benda yang hidup kan. Sepatutnya kita kena lebih menghargai lah sel tu sebanyak skin cell kita. Macam tu. So sebenarnya skin kita ni boleh adapt tapi maksud dia lebih lagi berdalam lah kan. So back to soalan tentang skin type tadi kan. So doktor, untuk skin type ni kan, kita bila menghasilkan sesuatu produk, okay, skin type yang berbeza diformulasikan dengan produk yang berbeza. Pada pendapat doktor kan, betul ke formulasi tu dapat memberi kesan terhadap skin yang berbeza? Bagi saya memang betul sangatlah. Sebab itu yang menyebabkan sesuatu produk tu berkualiti atau tak. So basics formulation untuk produk-produk kosmetik ni ada dua kategori lah. Base ingredient dia, base ingredient of cosmetic ataupun dia punya active compound. So even the base tu pun kena suitable with the different kind of skin, dan juga of course active ingredient tu pun memainkan peranan yang sangat penting. Contoh ada salicylic acid, the percentage, different of percentage. Kenapa dia ada different percentage? Sebab yang lebih tinggi acne mungkin boleh pakai lebih tinggi percentage, yang lebih kurang mungkin kurang acne mungkin boleh pakai concentration salicylic acid yang lebih kurang. So jadinya based on setiap skin type tu dia kena kaji apa skin type dia dan kaji apa active ingredient yang sesuai. So formulation ni memang sangat penting. Yes, betul. Yes. Dia macam umpama lah, I think still go back to the needs of the skin. Kalau kulit itu berjerawat tetapi kita mengambil formula yang tidak mengandungi bahan aktif yang untuk membasmi ini jerawat. Jadi adakah formulasi itu penting untuk dan menyebabkan dia boleh pulih? So of course it's equally important lah. So kalau you tak meet the needs of the skin, again rather kita nak mencari cure, akhirnya kita wasting time, money and time, tapi kita tak dapat result tu sendiri. Jadi to me, I think there is nothing one thing fits all. So that's why even cleanser di dalam The Raw itu sendiri, kita membina sampai 4 jenis. So di mana keempat-empat ni memerlukan keperluan yang berbeza. Hence we come up with more specialized formulation yang to cater the needs. Okay, sebab kita dah termasuk sikit dalam produk The Raw tu kan. Kita nak tanya Miss Adibah lah kan. Ya, saya. Kita nampak kat dalam produk The Raw ni, kebanyakan produk The Raw iaitu daripada cleanser lah. Semuanya ada ceramide. Okay, Rough and Bumpy ceramide. Okay, semua ada ceramide lah. Boleh tak Miss terangkan sikit Kenapa The Raw banyak ceramide? Okay, I think sebab asas lah. Sebab understanding anatomy of the skin. Kesihatan kulit sangat bergantung kepada kesihatan skin barrier itu sendiri. Peranan skin barrier itu sendiri adalah untuk memberi satu penghadang daripada dunia luar dan juga dunia body system kita. Tetapi once that barrier breakage, makanya pelbagai masalah kulit boleh terjadi. That's why The Raw mengambil approach yang sangat serius tentang memastikan tak kira lah keadaan kulit kita macam mana, skin barrier wajib kena sihat. Sebab nak elakkan further damage of the skin. Apa yang menyebabkan pembinaan lapisan skin barrier itu sendiri? Okay, which is the three things lah, which is ceramides. So sebenarnya ceramides ni dia bukan terletak pada satu jenis. Sebenarnya ceramide itself is more than 100 types of ceramide. Cuma in cosmetic yang famous ni kadang 3 jenis, 5 jenis, 7 jenis. Macam The Raw sendiri kita dah upgrade kepada 7 jenis. Okay, yang kedua adalah fatty acid dan juga kolesterol. So proportionate ratio of these 3 ingredient equally important untuk memastikan kita punya lapisan tu tebal dan sihat. So I nak summarikan balik, yes, kita boleh targeted to specialize kita nak rawat acne. Tetapi dia perlulah bermula dengan skin barrier yang sihat, barulah keberkesanan untuk merawat itu lebih baik. Nampak tak? Bila kita dah usik tentang produk The Raw ni, Miss Adibah terus bagi penerangan yang panjang. Dia punya passion tu lebih keluar kan. So, kita nak tanya pendapat doktor lah kan. Tadi kita dah tanya ceramide dalam produk The Raw. So, sebenarnya betul ke ceramide ni dia berfungsi kat dalam cleanser? Ya, sebab cleanser ni kan pencuci muka je kan. Ceramide ni is actually a natural compound yang memang dah ada dalam skin. So, apa yang The Raw bagi ceramide tu is actually nutrition dan memang we have to add that lah to the skin, sebab kalau kita makin berumur, air makin berkurang.
Okay, and then lipid layer dalam between the cells, skin cell tu pun berkurang. Jadi kita kena give the nutrition to the skin. So even is a wash out, tapi dia adalah lipid. So lipid memang boleh masuk dalam lipid. So tak ada masalah. Kita dah berbincang tentang cleanser kan. Saya nak tanya pendapat lah. Untuk zaman sekarang, orang selalu fikir bila kita cuci muka, kita kena dapat kesan yang macam kulit tu kena rasa kesat, kena rasa tegang. Barulah kita punya kulit tu betul-betul bersih daripada kotor-kotoran. So sebenarnya apa yang berlaku dekat kulit kita bila kita rasa efek yang macam tu? It's not normal lah. In my opinion, bila kita cuci muka, apa yang patut kita expect pencuci muka yang baik tu adalah sepatutnya bila kita wash off, kulit kita sepatut rasa lembap dan comfortable. Kalau kita mulai rasa kesat, macam kesat ni macam umpama kita pakai pakai face mask telur. Pernah tak kita pakai face mask telur, nak senyum pun tak boleh, dia macam Sebab rasa tegang kan? rasa tegang sangat. So dia tidak sepatutnya begitu. Pencuci yang baik dia meninggalkan kesan kat kulit kita lembap, bersih dan comfortable. Kita tak perlu rasa ketat-ketat. Okay. Now, understanding this concept, apa yang sedang berlaku bila kita bilas muka kita rasa ketat adalah disebabkan mungkin pencuci muka itu ada banyak faktor lah. Antaranya adalah mungkin dia punya forming agent dia terlalu banyak, menyebabkan buih-buih itu dia extract excessively sebum kulit. Sebab kulit kita betul sometimes orang benci gila sebum minyak kulit, sebab benda tu membuat kulit dia berminyak dan macam oily kan. Tetapi sebenarnya secara natural kulit kita memerlukan, kerana itulah natural moisturizing kulit kita. Okay. Tetapi bila kita memakai forming agent yang terlalu banyak, so dia dia memang akan extract sebum kita secara eksesif dan menyebabkan there is nothing left. Sebab dia oil lover surfactant tu. Betul. Dia dia akan macam memang attract lipid tu. So bila dia extract semua then that left nothing on the skin, itu yang jadinya ketat, dia kering, terlalu kering. Dry. Okey, kalau secara pemahaman saya lah, kalau dah rasa kulit tegang tu is not normal anymore. Sebab kita dapat rasa dah memang sebenarnya kalau kulit dah tegang jadi merah, so maknanya dah ada pores-pores yang membesar. Jadi ada pores-pores yang membesar, jadi ada ruang-ruang pores yang boleh, we can say that dehydration berlaku ya, dehydration berlaku daripada skin. So itu yang buatkan irritate sebenarnya, heat, okay, or we can say that any active method that actually abruption at the skin boleh menyebabkan dehydration of the skin. Sebab tu dia ada irritate, ada we can say a redness. So itu adalah sebabnya lah kita katakan ketegangan, kerengsangan yang berlaku pada kulit. Jadi adik-adik, kawan-kawan saya di sini, andai kata you mengalami pengalaman pencucian begini, I think it's the time to change your cleanser, sebab tidak sepatutnya begitu. So far for me lah, at least I can share my experience. So far my experience mencuci muka sangat best. Sebab always feel cleansed, always feel hydrated. What's more happy than that kan? Okay. Sebab tu lah Miss dia boleh formulate kan macam-macam jenis produk kan. Sampai dia ada strawberry serum which is dapat membantu repair balik repair kan. balik, betul. Saya nak minta pendapat kepada dua panel kita yang sangat-sangat memang penuh lah ilmu daripada tadi ni. Okay, apa benda yang perlu kita avoid dalam common mistake yang selalunya orang lakukan dalam cleansing step? Okay, siapa nak start dulu? Saya? Okay, saya. Okay, kesilapan yang saya sendiri buat ialah nak cepat je cleanse ya. Sebenarnya you perlu at least double cleansing. Okay, so we can say that is really actually remove all the dirts lah. Lagi satu, we can say that muscle muka kita memang ke arah ke atas. So kita memang muscle muka kita memang mengarah ke atas. Jadi bila cleanse tu you kena push up lah a bit ke atas jangan ke bawah je sentiasa. So untuk rasa tak nak ada wrinkles, untuk because of kita yang dah dekat-dekat berumur, makin menua ni, kita memang akan menjagalah sebab kita tak nak ada wrinkles whatsoever. So cara urutan muka tu pun kena betul lah bagi saya lah. Okay, mistake kedua, saya suka apa yang dikongsikan oleh doktor, nak cepat. So bila nak cepat, sometimes kadang myself pun nak cepat-cepat kan. Kadang we tend to wash our face cepat-cepat juga. Sedangkan cara pencucian muka yang betul, kita kena leave on at least minimum 2 minit. Kerana apa?
di dalam cleanser, at least untuk cleanser The Raw itu sendiri, kita mempunyai banyak active ingredient. Kalau saya boleh contoh, Dry and Bumpy Ceramide Cleanser. Dalam itu sendiri mengandungi 2% PHA, polyhydroxy acid, dan juga bromelain, enzim denas. So dia memerlukan at least 2 minit untuk dia buat kerja. Breaking the bonds, diluting the bonds, nak exfoliate, nak hydrating, ceramide itu sendiri nak masuk-masuk dalam celah-celah lipid-lipid kulit, pori. So kalau macam kita just rush less than a minute dan terus bilas, dan kita tak boleh nak expect cleanser itu memberi hasil yang maksimum. Jadi at least 2 minit leave on dan barulah bilas. Nampak. So kat situ je kita dah dapat ilmu yang baru dah. Kan? Urutan kena ke atas, lepas tu kena cuci muka paling 2 kurang minutes. 2 minutes. Ataupun double cleansing. Saya double rasa cleansing. saya cuci Ya. pun tak sampai seminit lah. Cepat-cepat dah keluarkan. So, korang siapa yang terasa dengan topik-topik kita pada hari ni, korang kena dengar podcast ni elok-elok tau. Okay, so kita dah sampai ke penghujung kita punya podcast ni. Kita nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Miss Adiba dan juga Prof. Dr. Najwa kerana sudi kongsikan ilmu dan juga perspektif yang berbeza. So korang, itu sahaja daripada kami. Bye. Assalamualaikum. Bye.